Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang lelaki pada Bani Israel telah berkata dalam hatinya, pada malam ini aku akan bersedekah secara sembunyi. Lantaran itu pada malam hari dia telah keluar dan secara sembunyi telah meletakkan sedekahnya pada tangan seorang lelaki. Lalu pagi esoknya heboh dalam kalangan orang ramai bahawa semalam seorang lelaki telah memberi sedekah pada seorang pencuri. Lelaki yang beri sedekah itu berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu walaupun dalam bersedekah kepada seorang pencuri. Jika sedekah itu jatuh pada tangan orang yang lebih buruk daripada pencuri, hanya engkau yang mengetahui dan tiada apa-apa yang boleh aku lakukan." Kemudian dia bertekad lagi, malam ini pasti aku akan bersedekah kerana sedekah yang dahulu telah sia-sia. Maka pada waktu malam dia telah keluar membawa harta sedekahnya dan telah meletakkan sedekahnya pada tangan seorang perempuan dengan harapan bahawa seorang perempuan bukanlah pencuri. Pada paginya heboh diperkatakan orang ramai bahawa semalam seorang perempuan zina telah diberikan sedekah. Lalu pemberi sedekah itu berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu dalam bersedekah kepada perempuan zina. Kerana harta aku hanya layak untuk orang yang lebih hina pada itu." Kemudian untuk kali ketiga dia berazam bahawa malam ini pasti saya bersedekah. Pada malam itu dia keluar dan memberi sedekahnya pada seorang lelaki yang merupakan seorang yang kaya. Pagi esoknya heboh diperkatakan orang ramai bahawa semalam seorang kaya telah diberikan sedekah. Lalu lelaki pemberi sedekah itu berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu dalam bersedekah kepada pencuri, perempuan zina dan orang kaya pun." Pada malamnya dia telah bermimpi, dikatakan kepadanya bahawa sedekah kamu telah diterima. Sedekah kamu ditakdirkan kepada pencuri agar dia bertaubat daripada tabiatnya mencuri. Dan kepada perempuan zina agar dia bertaubat daripada perbuatan zinanya. Apabila dia melihat tanpa melakukan kerja yang hina, itu pun Allah SWT berkuasa untuk memberinya rezeki. Dan kepada orang kaya agar mengambil iktibar betapa ada dalam kalangan manusia ada orang yang bersedekah sembunyi agar dia juga menginfakkan daripada harta yang Allah SWT kurniakan padanya. Mishkat Muttafaq alaih. Dalam sebuah hadis yang lain, kisah ini telah dinyatakan dalam bentuk yang berlainan. Mungkin itu sememangnya peristiwa yang berlainan. Jika peristiwa seumpama itu berlaku berapa kali, tidaklah menjadi persoalan. Jika hadis kedua itu adalah kisah yang sama dia seperti di atas, maka hadis kedua itu menjelaskan lagi kandungan hadis ini. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.